Menjawab permintaan Puan Taufina 89, timun jeruk nak buat macam mana? Okey, sebenarnya jeruk mentimun ada banyak versi, tapi dalam video ni saya share versi yang paling mudah. Caranya, 2 biji timun jepun bersaiz sedang dihiris, tebalnya macam ni. Lepas hiris, cuci bersih dan tiriskan airnya. Masukkan mentimun ke dalam bekas, guna bekas berpenutup ya. Campurkan dengan 2 sudu besar gula, 1 sudu kecil garam, setengah cawan cuka apple. Kalau tak ada, boleh ganti cuka makan biasa. Last sekali, 1 cawan air panas. Kacau supaya gula dan garam larut. Semua bahan dah tercampur rata, biarkan hingga sejuk. Bila dah sejuk, barulah tutup bekas dan peram sekurang-kurangnya 4 jam. Atau simpan dalam peti ais semalaman. Siap! Senang tak senang? Cuba ya!